YBE. Okay, YBE. First, sebab saya nak buat BE ni sebab yang pertama sebab produk lah. Sebab dulu saya ada masalah, bukan diri saya je, tapi starting dengan my mum. Dulu mak saya ada masalah yang orang kata diagnose sebagai kanser, tapi dia tak sempat nak dapatkan rawatan yang sepatutnya. So first tu saya bagi dia pakai Alora Pens, Alora Shock. Lepas tu sebab dia jatuh, so patah dia punya tulang pinggul dan tangan ni. So yang kena simen tangan je. Lepas tu yang pinggul tu tak boleh nak simen lah sebab dia punya umur pun dah lanjut kan. So masa dia warded tu, saya sarungkan Alora Shock, pakai Alora Pens. Tapi sebelum nak jatuh, nak cerita lah kan, sebelum tu dia pakai tongkat tau. Dia selalu baring dekat katil. Lepas tu bila saya datang rumah, dia selalu baring lah macam tak larat nak bangun jalan kan, selalu pakai tongkat. Lepas tu the first day I dapat Alora Pens tu, saya try sarungkan sebab mak kita bukan orang yang pakai legging kan, so agak struggle untuk dia pakai seluar ketat tu. So saya pakaikan dia Alora. Lepas tu dalam satu hari tu kan, saya tengok tiba-tiba dia bangun dari katil tu, pergi toilet tu ke bawah tau, dia kena turun satu anak tangga. So dia tak payah ambil tongkat pun. Tu yang saya macam notice, tapi sehari je lah. Lepas tu the next day tiba-tiba nak jadi ujian ni, dia jatuh tu yang jadi patah kan, so terjadi bedridden. Starting daripada tu lah macam saya struggle, macam kumpul lah kenapa saya nak dapatkan juga produk whole Alora. Tu satu permulaan lah kenapa saya nak buat BE tu. Lepas tu walaupun macam tak nampak 100% dia punya improvement, tapi satu je yang macam saya percaya, pernah sekali tu dia masuk emergency sebab ada kuman dalam paru-paru dia. Lepas tu doktor bagi tahu chances dia 50-50 macam tu. Lepas tu oksigen tu kuman tu pun dia dah macam merebak kat otak tau, so jadi minor stroke. So lambat dapatkan rawatan sebab kita tak tahu kan, sebenarnya dah red flag bagi dia. Kemudian bila kena warded tu, doktor bagi macam oksigen, pasang oksigen. Lepas tu dia cakap you doa je lah, dah 50-50. So macam masa tu I ada hanya Alora Shock dengan Alora Pens. So I buat apa, Alora Pens tu I balut dekat dia punya dada ni, just letak kat situ cover kan. So I just macam doa, I cakap kalau lah Alora ni boleh macam bagi benefit kan, so bagilah kan, bagi dia punya ni okey ke semua kan. Masa tu memang chances tu saya rasa macam 50-50 tau, sebab doktor pun dah bagi tahu dia punya macam mana peluang kan. So macam the second day I datang, lepas tu doktor kata you punya mother oksigen dia dah okey, dah stabil. So macam kita kena cabut oksigen tu sebab dia punya oksigen tu dah okey, sebab dia dah masukkan jugalah antibiotik untuk matikan kuman dekat tu kan. Tapi itulah satu yang macam saya rasa macam ada peluang lagi, walaupun macam doktor bagi chances 50-50, kita masih ada boleh macam ikhtiar juga dengan Alora Pens. Dan sebab itulah juga macam saya percaya ada macam miracle dekat Alora Pens tu, walaupun macam ramai orang macam skeptical. Itulah dia punya permulaan. Okay, thank you for sharing.